Hey guys. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Silap. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah lepas 2-3 video. Ini video yang ketiga lah kot. Lepas aku dah ada tools yang baru ataupun toys yang baru ni. So aku tengah belajar setting-setting dia, dan aku dapat rasa macam gambar makin best, benda tu makin best, nak buat video pun makin best. Plus yang video-video sebelum ni aku macam ada cut-cut kan. So yang hari ni aku rasa macam aku nak record straight saja. Aku nak record straight je. So macam yang korang dah serba tahu, bukan setting, kamera yang aku gunakan adalah DJI Osmo Action 6 lah. Dan aku belajar setting-setting kan. Aku buka YouTube, aku search. Ini satu benda lah, sebelum kau nak beli apa-apa barang atau kau nak beli gadget-gadget macam ini, atau itulah, kau kena study. Kau kena study barang yang kau nak beli tu. Kau jangan main beli je. Tak boleh. Sebab nanti kau mungkin akan berlaku penyesalan. Sebab kau ada satu expectation yang macam orang cakap benda ni best lah. Pergi tengok review betul-betul. Sebab tu kalau keluar apa-apa gadget, tak kira lah telefon ke, kamera ke, laptop ke apa ke, kau tunggu dulu seminggu ke, sebulan, 2 bulan ke. Handphone pun sama. Kau tunggu dulu orang punya review, feedback. Dia kata macam, benda ni tak bagus lah, benda ni tak bagus lah. Dan aku beli juga benda ni ataupun Action 6 ni sebab aku dah banyak kaji benda tu. Dan aku tengok, aku tengok macam-macam. Dia ada dua lah. Dia ada dua yang dalam kepala aku yang aku nak, masa tu aku nak dapatkan lah. Sama ada Action 6 ni ataupun Ace 2. Tapi aku lagi prefer yang ni lah. Sebab aku tak tahu kenapa aku macam tertarik dengan DJI punya brand lah, ataupun produk-produk dia yang lain-lain sekali. Mungkin ada barang-barang lain juga yang kita akan cuba dapatkan lepas ni. Tapi sabar-sabar, mana jangan laju sangat. Kan. So nanti aku nak pergi jumpa ada 2-3 orang, which is orang yang mahir sikit lah pasal kamera. So aku nak belajar lah pasal aperture tu apalah, whatever, apa semualah. So hari ni aku banyakkan setting aku kan. Sebab setting yang aku buat dalam kamera ni majoritinya adalah auto. Tapi aku dah tengok lah, aku dah tengok macam yang ni boleh tak payah auto. So dia ada 10 bit lock apa benda tak, aku pun tak tahu benda tu. Jadi aku macam, ni kau boleh main recovery color. Pada aku tak pandai sangat nak recover color ni. Jadi aku pakai yang normal bit. Lepas tu majoritinya aku pakai auto. Dan bila aku masuk dekat apps Mimo dia tu, aku recover color tu dia adalah aku tekan-tekan. Mungkin aku kena belajar banyak lagi lah on editing. Tapi sebabkan dia ada satu benda pula lah. Aku memang purposely ambil kamera untuk buat konten. Memang aku nak buat konten dan aku akan keep on buat. Aku tak kira lah subscriber aku belum naik. Korang yang tengah tengok ni, jangan lupa subscribe. Ajak orang kampung kau. Sebarkan benda ni macam mana orang Melayu kita sebarkan fitnah. Macam mana orang Malaysia membawang, macam itu. Sebarkan benda ni. Ajak orang ramai-ramai subscribe channel aku. Benda-benda macam tu lah. Aku rewind sikit lah, otak aku belakang sikit lah. Antara reason kenapa aku keep on buat video, because of aku adalah seorang agent, unit trust dan juga insurance. Dan aku ada buat a few lain lah, property, loans, mortgage and whatever. So basically is financial punya services kan. Bila aku pergi jumpa orang, banyak orang komplain ataupun cakap pasal diorang kurang duit ataupun hidup susah. Sekarang ni zaman susah, bla 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 semua. Which is aku tak cakap salah, benda tu betul. Dan diorang tanya aku, apa benda-benda part time yang diorang boleh buat. Bila aku offer diorang untuk join aku dalam industri aku, diorang rasa diorang tak reti buat sale. Sebab tu aku cakap dengan dia, okay macam gini lah, why don't kau buat benda ni. Dia kata, susah, tak apa, aku buat dulu. Aku buat, aku tunjukkan diorang. Okay, aku cakap dengan diorang, so aku buat benda ni macam ni. So antara orang-orang yang subscribe ni diorang lah. Aku tak tahulah diorang tengok ke tidak video ni. Tapi aku punya idea was, aku kena tunjuk dengan orang benda ni boleh buat duit. Because aku tengok ada je orang boleh buat duit. Kenapa kau tak boleh? Diorang makan nasi, kau pun makan nasi. Tak kisahlah, ada orang kata macam kau kena editing, kau kena power lah, apalah, itulah, inilah. Dan aku ada tengok orang yang macam editing dia straight je.
Dia ambil, dia terus tu, tak ada buang ni ke, tak ada itu ke, dia memang straight je. Faham tak? Dia macam itulah. Jadi aku rasa benda tu bukanlah satu faktor utama. Mungkin kalau kau ada editor atau orang yang terror edit, mungkin kau akan jadi tarikan. Tapi sebenarnya yang aku tengok adalah buat. Nombor 2, sebenarnya aku rasa raw itu lebih power lah pada aku. Kalau kau buat video yang raw itu, pada aku dia lebih dekat dengan orang. Contoh macam aku tak ada cut macam ni, aku tak ada edit banyak sangat, benda macam itu lah. Tapi aku rasa untuk aku go to next step, pergi ke depan lagi ataupun nak naik lagi tinggi, aku kena nanti ada editor lah. Benda-benda macam tu lah. Tapi macam aku cakap, bila ada editor, benda tu kau kena bayar. Faham? Kau kena bayar. Dan benda tu bukan free. Sama lah, kau kena bayar dan benda tu bukan free. Dan benda tu bukan murah silap. Kau nak bayar tu bukan murah. Kau nak edit tu bukan murah. Kau nak bayar orang semua bukan murah. Sedikit lah sedikit. Kalau ada orang buat imah, dia bukan cerita pasal aku lah, siapa-siapa saja. Tiba-tiba kau tengok kat social media orang dia cerita pasal tolonglah subscribe, follow lah aku punya ni. Diorang bukan minta duit kat korang, dia minta kau support. Tekan je button subscribe tu, tekan je button follow tu. Macam gitu lah. So itu antara reason kenapa aku buat juga yang kemudian ni, selepas pada tahun, aku ingat 2025, 24 tu aku start balik aktif. Kalau tak masa tu PKP je kita buat kan, kita pun tak adalah fokus sangat. Macam itu lah. So sekarang ni aku buat juga. Dan aku cakap, diorang cakap aku tak pandai edit. Aku cakap aku buat, aku tak edit, aku post. Dan aku cakap dengan korang, benda ni masa aku tinggalkan YouTube sekejap, channel ni, masa tu follower aku, subscriber aku baru 100 lebih. Tapi sekarang kerana aku kerap post, tidaklah daily, aku akui juga masih kurang post. Tapi dia naik lah 585 saat aku tengah record video ni. 585 subscriber. So semoga dengan video-video yang akan datang, video-video ni, video yang baru semalam, kemarin, so aku mengharapkan ramailah orang yang sokong atau support, especially Malaysian ke Indonesian, Singaporean, Brunei kan, yang menggunakan bahasa Nusantara atau bahasa Melayu yang lebih mudah faham untuk kita. Nak buat English bukan tak boleh, boleh je. Kalau kau power, buatlah English. Kau punya tu lagi besar, kau punya market. Faham tak? So macam itulah aku rasa. So balik pada kamera tadi yang aku setting. Aku hari ni aku bulan puasa, ada yang suggest dengan aku bukan bulan puasa lah, suggest dengan aku, cuba kau buat setting yang waktu kau tengah berlari. Aku cakap, susah ni bulan puasa kau nak jauh aku berlari ni, aku cakap kan. Mungkin lah akan ada satu hari, tapi bukan sekarang. So kalau yang tanya aku pasal setting, sebab aku ada tu nak jumpa orang. Macam aku cakap tadi, aku nak jumpa ada 2 orang lah, nak belajar pasal setting. Aku nak okay guys, sekejap tahu lah dia record ke tidak. Dia record, alhamdulillah. Sebabkan kat luar ni panas, jadi terberhenti sekejap aku punya kamera ni. Dia sebenarnya tahan je panas ni, tapi sebabkan dekat luar panas, terlampau panas, jadi dia kamera pun jadi panas, dia stop record sekejap lah. Jadi aku menggunakan aircon ni untuk sejukkan. Aku tak nak biar panjang lah, tapi macam gitulah cerita dia. Aku nak jumpa orang, so aku nak belajar untuk setting, macam mungkin nak gelapkan ke apa. Tengoklah aku punya preference macam mana kan. Mungkin nak buat muka jadi muka macam avatar ke. Tapi pun, apa pun, ni adalah vlog untuk hari ni lah. Satu lagi vlog aku ni kadang-kadang memang aku tak fikir dan aku tak plan. Aku memang bubuh aja. Aku pun tak tahulah sampai bila aku nak berubah. Sebab kadang-kadang aku ni degil. Aku akan cuba buktikan dengan orang. Orang kata kena plan, orang kata kena buat macam ni. Aku tak, aku suka lawan benda tu. Tu masalah tu. Masalah lah tu, masalah berat tu. Tapi tak apalah mungkin satu hari nanti aku akan berubah. Kita tak tahu kan. Mungkin kalau kita ada team. Aku ingat kalau ada team, benda tu tak ada isu pun. Tapi bila kau tak ada team ni, payah sikit lah. Kau nak buat itu, kau nak rangka ni, kau buat skrip, kau nak tu semua leceh sikit lah. Tapi apa pun, aku berjaya lah. Aku pun dah post banyak. So ini adalah series aku yang lain. Dulu aku ada series-series yang lain.
Aku tak nak bebel panjang lah sebab panas ni. Ni pun bulan puasa. Sekejap lagi kita nak keluar cari barang nak buka pula. So aku rasa itu saja bebelan aku hari ni. Tapi yang tanya aku pasal setting, hari ni aku banyak buat auto. Aperture auto, color auto, AWB auto, ada fuel auto. Aku hanya tukar yang normal beat tu pun macam itulah, sikit-sikit je lah yang aku rasa macam menarik ni kot. Macam tu lah. So apa pun, kita jumpa di video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.